Projek residensi Kecapi siap, penduduk asal terima manfaat selepas 10 tahun menunggu. Harian Metro. Projek pembangunan semula residensi Kecapi Sentul yang tertangguh hampir sedekat akibat pelbagai cabaran kini siap sepenuhnya dan bakal memberi manfaat kepada penduduk asal. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dato' Seri Dr. Saliha Mustafa kata seramai 136 pemilik asal dan waris yang sah akhirnya nafas lega menerima unit kediaman masing-masing pada harga RM42,000 sahaja. Jauh lebih rendah daripada harga pasaran semasa yang mencacah RM200,000. 10 tahun lepas RM42,000. Wah. 10 tahun lepas pun sangat-sangat murah, ya. Komitmen terhadap ketulusan dan keadilan. Pasukan audit khas yang melibatkan JWP, Jabatan Wilayah Persekutuan DBKR, Dewan Bandar Kuala Lumpur dan pihak pemaju sendiri telah turun padang menerima status pemilik asal dan waris yang sah. Ini kira projek terbengkalai, ya. Kalau projek terbengkalai, walaupun mereka sudah bina mungkin 20%, kalau bank sudah keluarkan duit untuk bayar pemaju, anda tetap kena bayar. Masalahnya, apabila perkara ni berlaku kan, nampak 10 tahun baru settle. Ada banyak lagi projek terbengkalai yang tak settle. Bayangkan, dah 80% siap. Katakan bulanan adalah 2,000, katakanlah. Sekarang mungkin 80% siap, 80% daripada harga bulanan, anda kena bayar RM1,600. Yang teruknya, ini adalah bayaran untuk interest, faedah atau keuntungan saja. Anda tak boleh tutup akaun tersebut sebab rumah tu tak siap. Sebab tu bila nak beli rumah dalam pembinaan daripada pemaju, saya sangat sarankan anda semak latar belakang pemaju tersebut dahulu. Tak kisahlah, walaupun murah tahap mana pun, kalau tak siap, memang anda yang susah. Okey? Tak siap, bayangkan nak dekat 10 tahun, bayar sia-sia saja. Sebab takkan turunkan prinsipal, ya kawan-kawan. Anda ingat, sebab yang ini anda hanya bayar faedah progresif saja, tak ada turunkan prinsipal. Jadi tolonglah, kalau walaupun rumah tersebut yang anda nak beli tu sangat-sangat murah, dan walaupun itu adalah skim daripada kerajaan negeri atau persekutuan, semak latar belakang pemaju. Tanya ejen hartanah tersebut, adakah pemaju ni sudah siap projek baru, apa projek yang sudah siap daripada pemaju ini. Okey, kalau rasa was-was pemaju ni ada masalah, dan dulu nama A, lepas tu tukar nama B, tapi pengarah dia sama saja, itu adalah baik jangan beli, sebab takut mereka akan ulang. Dan lagi satu, kalau anda terlepas beli daripada pasaran, macam kalau anda betul-betul nak beli satu rumah WIP atau rumah mampu milik, tapi anda terlepas di pasaran, terlepas beli, anda boleh juga tengok di lelong, pasaran lelong. Kadang-kadang pasaran lelong ni pun anda boleh dapat lebih kurang daripada harga SMP, atau lebih sikit daripada harga SMP, harga perjanjian jual beli, tapi kurang daripada harga pasaran semasa. Okey, itu saja saya nak kongsi. Saya harap anda ambillah tip-tip yang saya beri ni apabila anda nak beli rumah daripada pemaju. Okey.